Walaupun dia nampak macam sakit kan, dia tak sakit guys. Hey guys, hari ni I nak buat facial acupuncture which I dengar is very good for fine lines, wrinkles. So let's go and see the result. Muka before. My god, this is how it look like. Tak sakit langsung guys. Walaupun dia nampak macam sakit kan, dia tak sakit guys. Okay guys, I baru je lepas buat facial acupuncture dengan fire cupping for the first time. And seriously, best gila. Tempat ni sangat bersih dan semua barang-barang yang dia guna semua hygiene. I sendiri dah tengok macam mana dia buat. And I rasa sangat selamat dan selesa sepanjang sesi. Yang paling penting, tak sakit langsung. Tak sakit langsung. Dia rasa sedikit like pressure, tapi tak rasa sakit. Dia macam semut gigit je macam tu. Fire cupping tu pula, lepas tu memang rasa lega sangat belakang I. I punya back edge, I punya stiff shoulder pun dia rasa kurang. Dia macam lain tau dengan bekam angin ataupun bekam yang darah tu. So fire cupping is something yang you guys memang kena cuba. Kalau belum lagi cuba,